Kau nak tengok mamak ni, dia bukan setakat geti puasa tapi dia tahu macam mana nak buka puasa. Orang lain dengar bunyi azan, makan tak berhenti-henti macam lembu. Tapi dia ni geti nak buka puasa. Dia jaga kesihatan. Orang lain selepas habis puasa lagi tak sihat. Tapi mamak ni, bila dia puasa, bulan Syawal dia datang jumpa aku, dia jadi lebih sihat. Sebab dia geti macam mana nak buka puasa. Jom aku tunjuk kau orang. Aku nak tunjuk kau orang. Ini blood test je. Aku nak tunjuk uric acid, triglyceride dengan kolesterol yang baik HDL dalam badan. Engkau tengok kadar uric acid dia tanpa makan ubat, jaga makan minum bulan Ramadan, turun daripada 266, 268 pergi 227. Engkau tengok bawah ni triglyceride, lemak di dalam darah daripada gula dan karbohidrat yang dia makan. Mula-mula 1.46 turun 0.84. Masa bulan puasa turun 0.62 sahaja. Paling rendah berbanding dengan 6 tahun lepas. Yang ketiga, engkau tengok bawah ni HDL kolesterol. Ini kolesterol yang baik, lagi tinggi, lagi baik. Dia akan pelihara saluran darah daripada sumbat. Naik daripada 1.1 pergi 1.3 dan 1.64. Sebab tu aku cakap puasa ni baik untuk kesihatan. Tapi kau kena belajar cara buka puasa. Kena tahu adab buka puasa. Bukan tahu adab puasa sahaja. Jangan makan berterusan daripada azan maghrib sampai azan subuh.